Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dialog My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk daftar akaun GX Bank. So, langkah pertama kita kena buka dulu aplikasi Play Store kalau anda pakai Google smartphone. Jadi kita search aplikasi GX Bank, kemudian kita install. Contoh, saya dah berjaya install, jadi kita boleh terus tekan button open kat sini. Alright, tunggu sekejap. Okey, bila dah kita open aplikasi ni, dia akan minta allow location service. Yang ni kita kena tekan continue. Untuk location access ni kita pilih why using the app. Okey, lepas tu dia akan bagi pilihan kat kita. Welcome, select an account type to begin. Ada dua jenis, personal dan business. Contoh saya buat untuk personal, jadi saya pilih personal. Kemudian kita tekan pada button create account. Seterusnya kita masukkan nombor telefon kita. Lepas tu tekan button next. Alright, tunggu one time password masuk ke smartphone kita. Dia akan hantar melalui SMS macam ni. Jadi kita boleh copy ataupun kita boleh type. Contoh macam ni saya type. Kemudian dia minta kita create your bank PIN. Jadi kita kena create nombor PIN untuk GX Bank ni. Ada 6 angka, 6 digit, jadi anda boleh create sendiri. Lepas tu dia tanya kita nak enable fingerprint ataupun tidak. Saya enable saja fingerprint. Notification ni kita turn on. Okey, allow notification. Referral code ni anda tak nak masukkan pun boleh, ataupun anda nak masukkan referral code saya pun boleh lah. Saya letak je kat skrin ni. Kalau anda nak masukkan boleh. Kalau tak nak masukkan pun boleh, tiada masalah. Kalau anda masukkan kod, anda tekan submit code. Sekiranya anda tak masukkan, anda tekan je continue application. Okey, lepas tu dia bagi tahu take photo of your original my card. Jadi anda kena keluarkan my card anda. Kalau dah confirm duduk di kawasan yang cerah, cahaya yang terang elok, anda tekan saja I'm ready. Kemudian kita kena enable kamera dulu. Enable kamera dulu supaya aplikasi ni boleh record kamera kita lah, boleh ambil gambar . Contoh, saya letak di atas permukaan yang rata. Adjust bagi clear, kemudian kita snap. Tekan kat tengah tu lah. Okey, kalau dah confirm, gambar IC kita semua jelas, tekan upload foto. Next, kita ambil gambar belakang my card pula. Pastikan my card kita, dia duduk center macam tu. Dia naik keseluruhannya frame hijau. Dah confirm jelas, kita tekan upload foto. Seterusnya dia akan minta kita record a video. Ini untuk verify kita ni orang yang sebenar, orang real lah. Jadi buka. Okey, masukkan adjust kita punya muka tu masuk dalam frame. Lepas tu dia suruh toleh kanan kiri tu kena ikut arahan lah. Okey, sampai dia naik right macam ni warna hijau. Tunggu dia upload ke sistem. Okey, selesai tu dia akan naik almost done. Please complete your personal information. Make sure nama kita, nama yang betul seperti dalam kad pengenalan. Nombor kad pengenalan mestilah nombor betul. Seterusnya kita masukkan alamat email. Email address. Pastikan email address ni email yang kita boleh login. Contoh saya pakai Gmail. Saya ada banyak email. Untuk GX Bank ni saya pakai Gmail account. Kemudian kat bawah tu adakah anda tax resident? US citizen tu no lah. Kita Malaysia ambil no. Tekan next. Okey, seterusnya please complete your financial information. Purpose of creating account. Tujuan kita create account ni. Contoh saya guna untuk everyday transaction, financial planning and saving. Jadi saya ambil semua. Kemudian kita punya pekerjaan. Ini anda pilih sendirilah, tak perlu ikut macam saya. Macam saya kerja kerajaan. Jadi saya ambil government employee, civil servant, ada government officials. Okey, alamat majikan, alamat tempat kerja kita. Nature of business, jenis bisnes ni macam mana? Macam ni, college, jadi education, julat gaji. Okey, semua maklumat dah betul, tekan next. Seterusnya kita kena baca ini. Please take a moment to read and confirm the below. I confirm that I'm a Malaysian citizen. I have read the apa semua tu kan. Jadi kita ambil semualah. Select all pun boleh. Ataupun kalau bawah tu yang optional kita tak nak, kita boleh buang lah. Marketing concerns.
credit product offer semua tak nak, kita boleh buang. Okey, dah confirm, tekan je submit. Tunggu, give us a few minutes. Dia kata kan. Alright, your GX account is approved. Open your app and start using your account. Okey, dia minta kita masuk nama dulu. Nickname Ni adalah nickname, nama samaran je. Jadi anda boleh letak nama selain nama sebenar pun boleh, tiada masalah. Tak perlu letak nama penuh. Contoh saya letak je Syed Muhammad Zakri. Maksimum karakter 21 saja dan hanya boleh alphabet, number tak boleh. Okey, selesai ni kita tekan button add money. Syarat dia kita kena masukkan dulu RM20. Minimum kena masuk RM20. Kalau nak masuk lebih pun tak apa, tapi syarat untuk aktifkan ni minimum kena letak RM20. Jadi letaklah, contoh saya letak RM20. Kemudian kita pilih online banking yang kita pakai. Contoh saya pakai Maybank. Jadi saya search saja kat atas tu Maybank. Okey, kemudian kita pilih Maybank, dia akan buka paparan untuk login Maybank to you. Masukkan username. Kemudian tekan next. Seterusnya masukkan password Maybank to you. Okay, ni kalau guna Maybank to you lah. Kalau anda pakai online banking lain, anda ikut paparan ataupun arahan yang tertera dalam skrin telefon anda. Make sure ada duit lah dalam akaun anda. Okay, tekan login. Lepas tu kita pilih akaun yang kita nak pakai. Contoh saya ada 3 akaun ni. Saya pakai saving account. Duit adalah saving account. Tekan confirm. Tunggu kita dapat notification daripada MAE untuk secure to you authorization. Untuk paparan ni tekan button approve. Alright, tekan approve. Kemudian dia akan naik paparan completed, tekan done. Okay, jangan lupa selepas kita tekan done, kita kena tekan button kat bawah tu I have approved /rejected tu. Itu kena tekan baru dia akan buka paparan ni. Seterusnya kita tekan return to machine. Dia akan kembali ke aplikasi GX Bank. You have successfully added money to your account. Alright, tekan button check my account. So, inilah dia interface GX Bank. Ini adalah aplikasi GX Bank. Alright, ada beberapa lagi benda yang perlu kita update. Jadi kita tengok di bawah tu pada bahagian For You Today. Okey, di bawah For You Today tu kita swipe ke kiri, ada pilihan untuk minta kad fizikal. Okey, swipe lagi sampai dia naik verify your email address. Complete your profile, tekan verify now. Tengok pada bahagian email address ada link verify tu kan. Tekan dekat verify untuk kita masukkan email address. Okey, ni untuk verification tekan kat situ. Lepas tu masukkan email address yang kita pakai. Email address yang aktif lah, yang kita boleh login. Kemudian tekan button verify di bawah. Okey, dia akan hantar one time password ke email yang kita masukkan tadi tu. Jadi anda kena buka lah. Yang ni kita boleh minimize dulu ataupun kita boleh tengok dalam notification tu. Kita dapat notification kalau anda enable notification untuk aplikasi email anda. Jadi anda boleh copy macam ni lah. Copy kemudian anda paste. Alright. You have updated your email address. Selesai verify email address. Untuk mailing address, ni kena tekan mailing address ni. Kalau anda nak apply kad fizikal, jadi anda kena update lah. Okay, contoh alamat dekat IC saya tu, alamat rumah bapa saya. Jadi saya nak tukar lah mailing address, saya nak kad fizikal. Sekiranya saya nak apply nanti, dia hantar ke pejabat saya. Jadi saya apply, saya update mailing address ni masuk maklumat pejabat. Yang ni terpulang kepada anda. Mailing address ni alamat sekiranya kita apply kad fizikal, kat mana dia hantar. Alright, selesai kita update maklumat berkenaan dengan kita punya profile ni. Jadi itulah dia cara macam mana nak download dan juga daftar aplikasi GX Bank. So, sekiranya anda berminat untuk daftar juga, anda boleh tekan link melalui link yang saya sertakan dalam komen dan juga di dalam video description. Sekian saja untuk video kali ini. Assalamualaikum. Bye-bye.